Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ana Zakaria bin Jafri, TPPP MRSM Tun Mustafa Tawau. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan satu sistem yang kami bangunkan sama-sama di sini terhadap aduan facilities yang kami namakan sebagai TMT Maintenance System. Jadi untuk tujuan ini kami telah berkumpul dengan bantu juruterus dengan PTCP, dengan warden. Kita tengok macam mana kita nak buat perkara ni supaya lebih dapat membantu in real time kan. Jadi kami guna Google Form, kami guna Google Sheet, kami guna dashboard dan cuba buatkan satu prototype dulu lah. Dan bila running tu kita tengok hasilnya. Lepas tu tambah baik lagi, running lagi, tambah baik lagi. Sehingga kita rasa macam okey ni semakin baik. Apa isu dan cabaran yang dihadapi sebelum wujudnya inovasi ini adalah 1. Aduan kerosakan manual, lisan, kertas menyebabkan maklumat tidak tersusun dan mudah tersilap. 2. Rekod mudah hilang atau lambat ditindak kerana tiada sistem simpanan yang teratur. 3. Sukar memantau status kerja kerana tiada platform untuk lihat perkembangan aduan secara masa nyata. 4. Beban kerja staf meningkat akibat proses manual yang memerlukan rekod berganda dan semakan berulang. Jadi wujudlah tindakan dan penyelesaian seperti 1. Bentuk pasukan terdiri daripada penolong jurutera, pembantu tadbir HEP dan warden untuk mengurus aduan dengan lebih tersusun. 2. Analisis aliran kerja dan reka prototype bagi memastikan proses aduan lebih jelas, cepat dan teratur. 3. Guna platform Google sebagai sistem digital untuk pengumpulan data, penyimpanan rekod dan pemantauan status. 4. Uji sistem dan tambah ciri notifikasi, status tracking bagi meningkatkan respon, ketelusan dan kecekapan pengurusan aduan. Hasilnya, Masya Allah, aduan sampai kita boleh analisis. Dan kemudian rekodnya nanti boleh lebih tersusun. Dan atas aduan yang ada tu sangat membantu untuk yang terlibat terlibat untuk mereka respon. Jadi memang kami semua warga TMT sangat rasa lega lah dengan benda ni sebab terus cepat. Dia akan reply, dia akan beritahu dan kita boleh tengok dalam email, phone. Mantap. Paling membanggakan projek ini telah mendapat tempat ketiga daripada 278 penyertaan di VICE 2025 dan telah mendapat anugerah emas perkhidmatan dan pentadbiran. Manis. Jika anda ingin membangunkan inovasi seperti ini, mulakan dengan faham masalah. Macam biasalah, faham masalah, cari tim yang faham sama-sama, kemudian bina guna platform yang percuma platform yang percuma ni, kemudian running test, lepas tu buat nak untuk memantau kan, buat satu dashboard, kita senang nak tengok apa yang ni kan. Dan paling penting ialah ambil maklum respon, maklum balas daripada pengguna. Inovasi lahir daripada pengalaman sebenar, bukan teori. Penyelesaian dibangunkan berdasarkan masalah harian yang benar-benar berlaku, menjadikan inovasi lebih praktikal, relevan dan berkesan. Boleh diguna semula di tempat lain. Konsep dan sistem yang dibina bersifat fleksibel serta mudah disesuaikan, membolehkan ia diadaptasi oleh jabatan atau institusi lain yang menghadapi cabaran serupa. Memudahkan kerja staf dan meningkatkan kecekapan. Proses menjadi lebih cepat, tersusun dan automatik, sekaligus mengurangkan beban kerja manual dan meningkatkan mutu perkhidmatan kepada pengguna. Akhirnya, Alhamdulillah, TMT Maintenance System sangat-sangat membantu kami membuktikan bahawa inovasi daripada pengalaman sebenar memang mampu menyelesaikan masalah, menambahkan kecekapan staf-staf yang bekerja, menggembirakan pengguna, dan kami wallahi alhamdulillah sangat gembira dengan sistem ini.
Sekian, terima kasih.